Ya, orang kata ada resipi rahsia tu. InsyaAllah. Tuhan bagi sedap. Kan kita semua buat Tuhan bagi sedap. Betul? Betul. Okey. Kita Tengok pukul orang. sedap. Okey. Hampa nak tahu padu ke tak padu, hampa main cuba dulu. Okey, nak tahu padu tak padu boleh datang cuba dulu. Cuba dulu. Assalamualaikum, bertemu kembali Abang Jamal HTV. Okey, hari ni Abang Jamal nak bawa anda ke satu tempat Port Hidden. Ni di kawasan Batu Kurau, yang mana yang berdekatan Batu Kurau ataupun Taiping, Kemunting, ataupun di luar kawasan ataupun yang datang ke Taiping, bolehlah singgah ke tempat Port Hidden ni. Nak tahu di mana Port Hidden ini? Okey, boleh tengok video ni sampai habis. Sebelum tu, yang mana belum klik butang subscribe, butang loceng dan share, support Abang Jamal HTV. Okey, tagline kita apa? Ilmu dan pahala kita kongsi bersama. Okey, saksikan video ni. Okey, Abang Jamal dah sampai dah Kampung Masjid. Dah tengok kedai apa kedai dia ni. Tempat yang Abang Jamal nak bawa anda. Dengan Mi Rebus JP. Mi Rebus JP berada di Kampung Masjid, Masjid Ijuk. Assalamualaikum. Abang JP lah? Dalam. Assalamualaikum Abang JP. Kita temu buat Abang JP sikit. Okay, pemilik warung ni, Mi Rebus JP. Okey, ni Abang JP, kita tengah buat apa Abang JP? Mi Rebus special udang. Oh, mi rebus special udang. Ya, mi rebus special udang, permintaan pelanggan orang pertama lah. Orang pertama. Pertama. Kalau tengok mi rebus ada dengan daging semua ada. Daging, mi rebus daging, mi ubi kentang yang siap dah goreng, rebus, kemudian kita goreng pula mi cucuk kucai. Sebelum tu abang perkenalkan diri abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Jeffrey, tapi orang kampung kata panggil saya JP saja, pemilik owner Mi Rebus JP lah. Di kawasan Kampung Masjid Ijuk. Ya, Kampung Masjid Ijuk, Batu Kurau. Ataupun Batu Pura. Batu Kurau. Berapa lama abang buka bisnes Mi Rebus? Buka bisnes Mi Rebus ni daripada saya ni pewaris lah, pemilik untuk pelapis. 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 Daripada tahun 1995. 1995 sampai sekarang. 1995 saya ambil alih daripada bapak saya tahun 2006. Sampailah lama tu. Berapa tahun dah tu? Tak kira. Daripada 95 lah sampai sekarang. 95. Kira mewarisi ya. Pewarisi. Sambutan tu ada. Alhamdulillah. Pelanggan-pelanggan pun lama-lama sampai Kelah masih lagi support JP, Mi Rebus JP lah. Yang mana yang datang makan tu kebanyakan orang luar ke orang kawasan ni? Keseluruhannya. Keseluruhannya abang. Batu Pura. Orang Larut Matang ni boleh kata habis lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak apa. Mari support Mi Rebus JP. Hanya Allah saja yang dapat membalasnya. Terima kasih banyak apa. Okey, dekat kedai ni makanan rare tu makanan wall. Okey. Makanan rare kalau biasanya kalau nama dah kedai Mi Rebus JP kan mestilah mi rebus kan. Kan utamanya mi rebus lah. Ada juga makanan sampingan-sampingan lain. Mi rebus, mi goreng, kuotia goreng, Maggi goreng, bakso. Peminat-peminat bakso, alhamdulillah sampai Kelah pun orang Melayu kita pun suka makan bakso. Suka masuk betul. Nasi goreng kampung, nasi goreng daging. Ada juga bas sembur. Apa tak payah pergi jauh-jauh lah kot. Biasanya kalau orang nak pergi jauh-jauh ni kena pergi belajar ni baru dapat pas sembur mamak tu kan. Ya. Tapi ni kopi. Boleh lah. Boleh. Hampa kat cuba pakat mari dulu. Rasa dulu patut apa komen kat JP. Ataupun kat kita punya admin. Siapa-siapa nak datang sini kan? Boleh weh atau Google Map tu nama apa tempat ni? Mi Rebus JP lah. Mi Rebus JP Razak Mi Rebus JP Razak. Okey. Kalau nak datang sini boleh wes Google Map Mi Rebus JP Razak. Dia akan sampai sini Kampung Masjid Ijuk. Sekarang kita nak tengok Abang JP buat menu untuk Mi Rebus udang. Mi Rebus udang. Okey, jadi dia saya dah buat dah siap dah lah. Macam ada cucuk, ada ubi,
Macam tu lah. Okey, kita banyak bahan dia lagi. Banyak. Jom kita bubuh kuah dulu lah. Tu saya tunjuk lah. Okey. Banyak ni kuah mi rebus lah. Kuah mi rebus. Kuah mi rebus ni buat ni berapa lama nak kena buat ni? Saya proses malam tadi, pukul 11, pukul 12 malam tadi. Saya proses, lepas tu kemudian hari ni saya masak satu patut bersiap lah. Yang malam tadi semua berbahan je lah. Tengok pekat dah. Dia ada ubi, ada kacang sedikit, roti meri, gula, ada bahan-bahan lagi lah. Udang kering kan. Ya, orang kata ada resipi rahsia tu. InsyaAllah. Tuhan bagi sedap. Kan kita semua buat Tuhan bagi sedap. Betul? Betul. Okey, kita tengok. kuah lah. Sedap. Okey, hampa nak tahu padu ke tak padu, hampa main cuba dulu. Okey, nak tahu padu tak padu boleh datang cuba dulu. Cuba dulu. Okey, ni belum siap lagi. Okey, yang ni mi udang. Ya, mi rebus udang. Mi rebus udang. Okey, yang goreng ni udang untuk letak dalam mi rebus. Ya, dengan mi rebus udang. Cara kuatiau. Cara kuatiau. Okey. Saya tak pernah tengok lagi tu. Sebelum ni saya ingatkan mi rebus udang ni kita udang tu rebus sekali. Rupanya kena goreng ya. Menu istimewa mah. Jumaat, Sabtu dengan Ahad bang. Menu istimewa saya Jumaat, Sabtu, Ahad, tambahan menu cakotiau, mi rebus udang. Okey, kalau menu kata, kalau nak menu spesial boleh datang hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Ya. Atau boleh follow TikTok abang JP kita. Mi rebus JP. Mi rebus JP. Di dalam tu dia akan update apa-apa menu lah. Boleh follow lah. Apa-apa saya akan update kat situ. So, kalau tengok tu, position dah tu memang banyak. Ya, saya taburkan. Yang ni harga sepinggan ni berapa? Biasa berapa? RM15. RM15 banyak macam ni. RM15. Memang murah. B40 boleh datang cuba. Saya bubur telur sebiji, udang 5 ekor, ada tokuah, ada ubi, ada cucuk, bawang goreng, daun sup. Kemudian ada buah limau. RM15 macam ni. Memang boleh sangat. Bubur 25. Okey. Jangan tak lupa, hak ni marvelous sikit. Sabar ya. Cabai besar. Cabai besar. Kata cabai besar. Ya, cabai besar. Cabai besar. Okey, yang ni saja untuk mi rebus JP. Ada untuk kita nak neko walaupun kita buat makan macam mana kita nak makan kat rumah. Macam tu lah ikhlas kita bagi kat orang makan. Ya, betul. Betul. Maksudnya kualiti makanan tu kita kena jaga. Kena jaga. Okey. Okey, kita tak bagi depa hantar dulu nah. Okey lah. Okey, sekarang abang JP kita nak buat char kway teow. Okey, ni apa? Yang ni apa ni? Kuah apa? Kuah pasemur. Kuah pasemur. Ya, tengok kuah pasemur saya. Ui, memang power. Pekat, likat. Ya, dia rasa manis, ada pedas sedikit, tapi taklah pedas sampai orang tak boleh nak makan. Pedas manis. Yang ni resepi turun-temurun juga. Turun-temurun pelepok saya juga. Boleh cuba, boleh datang cuba. Cuba, tak payah apa pergi jajak. Sini pun ada. Nak masak untuk kuah ni berapa lama? Ni pun malam tadi kat saya proses. Malam tadi juga masak. Yang hari ni saya buat sampai 1 siap. Kita tengok. Pekat likat. Kuah bakso tengok tu, pekat tu. Ramuan herba bakso. Yang ni kuah mi rebus, mi udang ni. Okey, sekarang abang JP kita nak buat char kway teow. Kita tengok cara dia buat char kway teow. Char kway teow tu mi goreng basah. Okey apa? Okey, banyak mas. Okey, sekarang abang JP masuk minyak. Masuk sikit minyak. Kalau biasanya saya ni kemana pun saya akan komen saya punya char kway teow saya. Hanya saya akan char kway teow ataupun masakan saya semua saya akan menomeh dulu. Setiap masakan saya semua saya akan tomeh baru dia satu aroma yang sedap, yang best. Okey, saya bubur char kway teow. Kalau dia macam ni bubur udang 3 ekor. Udang besar-besar juga, bukan kebetulan kecil-kecil. Boleh tahan. Itu kecil tu, besok lagi besar.
Okey, ni kuah dia, cakotiao dia. Saya buat sendiri. Bubur biji telur. Kita gancau kacau dia macam ni. Dia kejap dah, tak lama lebih kurang 1 minit macam tu kot. Dia 1 minit lah lebih kurang. Okey, siap Abang Jamal. Siap je. Tentu je. Tentu je, simple je. Berapa tak sampai 2 minit. Sampai 2 minit. Memang cepat. Okey. Atas dia kita akan bubur cabai jeruk. Cabai jeruk kita bukan semata-mata masam. Dia ada rasa dia. Tak lagi kita bagi Abang Jamal rasa dia pula. Rasa dia macam mana? Best ke tak best? Saya nak masak balik. Cakotiao agak memang. Cakotiao agak. Tengok simple je. Rasa memang banyak. InsyaAllah. Kita hanya buat, Tuhan menentukan sedap ke tidak sedap. Kita gaul-gaul dia macam ni. Okey, bubur udang 3 ekor lagi. Okey, kita masukkan sedikit kuah. Kalau cakotiao saya ni semua cakotiao banjir. Kalau yang kering lain. Kalau orang minta cakotiao saya, kok mana pun saya akan buat basah dia, kalau sini orang kata basah lenjung sikitlah. Kalau kata orang minta nak buat kering ni boleh juga kan? Boleh. InsyaAllah saya boleh buat. Hak kering Chinese, orang panggil Chinese. Yang tu Chinese. Okey, nampak ni kurang sikit. Alright, cuba. Kejap je. Kejap. Okey, tinggal mi goreng. Ini banyak nak buat mi goreng. Mi goreng kalau orang kampung kata mi goreng belengah. Sebenarnya. Mi goreng belengah. Nak try cuba mi goreng belengah boleh datang. Boleh ni. Okey. Kebiasaannya mi kat mana pun mi dia kena rendam dulu. Sebab apa? Mi dia kadang-kadang tu dia ada kapur. Kemudian yang kadang-kadang kita beli tu mi ada kematu kerah. Ya. Dia kerah. Dia ada rasa kapur dah tu. Oh, dia kerah. Okey, kita rendam saiz tak payah lama-lama. Buka api, masuk sedikit minyak. Masuk sedikit minyak. Okey, macam mana JP cerita tadi, JP kat mana pun bubur bawang putih dulu. Ketomeh dulu, masuk sedikit cabai ataupun cili. Okey, dah siap kan? Kita angkat mi tadi, kita bubur. Kita kacau macam ni. Okey, ni kecap pekat. Hampa masuk sedikit sos cili. Sudah. Okey, hampa masuk macam ni, kacau dia macam ni sat. Hampa masuk biji telur. Okey, hampa masuk toge. Okey, sini ada cucuk dengan ubi. Ada tokuang. Yang padunya ni. Ini yang orang kata yang sedap ni. Apa masuk kita sembuk kuah dia. Jangan terlampau banyak sangat kuah sembuk sebab dia manis. Ya. Tak lagi jadi mi tu jadi manis sangat. Jadi manis sangat. Mi tu jadi manis kalau orang kampung kata mi manis meleting. Meleting tak lagi tak sedap. Okey, sebab dia nak basah-basah sikit. Okey, kok. Kalau nak ikut original mamak, dia kering. Dia kering. Bila dia kering baru dia ada rasa satu hangus-hangus gitu. Dia hangus-hangus gitu. Okey, Yang ni boleh repair kalau nak. Boleh. Tapi biasanya kalau depa makan, depa tahu dah kedai ni mi goreng mamak. Mi goreng mamak. Kecuali depa tu nak basah, depa cerita nak basah sikit. Okey. Okey, siap. Okey, kita ada dekor-dekor lagi atas tu. Buah limau tak lupa lah. Okey, cabai besar. Bawang goreng, daun sup. Siap. Yang ni semangkuk ni satu pekan berapa? Biasa saya jual RM6 ya. RM6 saja. RM6 ya. Memang boleh. Belah luas saya tak tahu. Biar demo nak jual pedik pun ni. Sini boleh dapat 40 boleh datang. Ni bukan 40 lah, T20 boleh. E20. Ya. Okey, mak ni.
Ni mi rebus untuk orang nak bungkus. Saya masuk sedikit sawi, toge dengan mi. Celah dia pun saya tak celah lama. Bila celah lama, dia jadi lemak sangat. Ya. Lepas tu mi tak ada kenyal-kenyal, tak sedap. Pergi lah mana-mana channel Cina kan, dia tak kenal lama. Dia nasak lah. Okey. Dia nasak lah. Okey. Untuk bungkus. Okey, saya akan potong cucuk kocak. Saya akan bubur. Saya masuk sedikit daging. Ubi Mi kentang. sehari berapa kilo? Tak tentu, kadang-kadang 20 kilo. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Biasalah berniaga kan. Okay. Macam tu lah, berniaga, adat berniaga macam tu lah. Kadang dia lebih, kadang dia kurang. Kalau bungkus satu ni berapa? RM7 je. RM7 saja. Ada cucuk, ada ubi, Memang murah. ada ubi, ada daging, ada telur separuh. Memang murah. Macam ni lah portion dia. Okey, daun salad lupa lagi nampak. Bunga tak lupa-lupa. Tu dia bunga dia. Okey, siap mi rebus bungkus. RM7 ya? RM7 je. Okey. Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Mi rebus siap. Kita rondor-rondor sikit kedai Abang JP kita ni. Okay, di sini kita tengok nasi lemak pun ada. Nasi lemak pun ada. Nasi lemak satu berapa Abang JP? RM2. Nasi lemak daun pisang. Original nasi lemak daun pisang. Di sini air untuk minuman. Macam-macam minuman ada lah. Air buah pun ada. Dan kita tengok abang kita buat air. Ni apa? Teh tarik. Okey, siap. Okey, tarik satu berapa? Satu RM2.50. RM2.80 sen. Okey. Datang ke sini boleh wish mi rebus JP Razak. Okey, boleh Google Map wish mi rebus JP Razak. Dia akan bawa anda ke sini. Okay, dia akan sampai ke simpang tu. Dia ada terus dia akan sampai simpang 3 tu. Boleh masuk belah kiri. Okay, Medan Niaga Kampung Masjid Ijuk. Kalau tengok sini. Okay, kedai dia tepi jalan saja. Okay, kalau tengok sana dia ada Kampung Masjid Ijuk Batu Kurau. Okay, tepi jalan ni dia boleh lalu jalan Pantai Besar pun boleh, lalu dekat Ijuk pun boleh. Okay, di sini kalau datang nak makan di sini pun boleh. Okay, meja ada di depan pun ada, di belakang pun ada. Okay, saya bawa anda semua tengok tempat makan di belakang pun ada. Okay, di belakang ni pun ada tempat makan. Kalau contoh mak-mak motor ke, okay, nak ride, nak santai-santai, okay, boleh datang ke kedai mi rebus JP. Boleh wish Google Map ataupun wish mi rebus JP Razak. Nak datang sini boleh healing-healing sambil naik motor santai-santai singgah ke kedai mi rebus JP. JP nak buat apa ni? Pas sembur. Bungkus yang ni. Bungkus punya. Bungkus punya. Mula-mula cucuk. Mula-mula saya buat cucuk. Pakuang. Kemudian saya buat ubi.
kopi kentang, telur sebelah. Saya bergobek, gobek pula. Sengkuang. Sengkuang. Lupa lah main dengan tua-tua macam tu lah. Okey, saya bubur timun. Okey. Ini dia portion dia macam ni lah. Satu pekan ni harga berapa? RM6. 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 Murah. RM6. Ni untuk bungkus lah. Saya tak siram lah kuah kat atas. Kan? Sat lagi kalau ada rezeki orang minta apa semua, nanti kita tunjuk lah. Yang ni kuah dah. Ni kuah pas sembol. Contoh. Okey, contoh dia kalau saya siram ni, kalau hampa boleh bayang tak kalau macam mana? Hampa boleh bayang tak kalau saya tunjuk? Kuah ni duduk atas ni. Memang pekat. Ya. Kalau tengok tu, hai. Ya. Boleh datang mencuba. Pakat-pakat mari nah. Pakai. Kalau datang sini ya, nak makan okey, di belakang kedai ni kan, dia ada meja. Kita makan santai di bawah pohon kelapa. Kita tengok ni kelapa tua tak ada lah, semua kelapa-kelapa muda lah. Okey, boleh kita santai-santai minum, makan bawah pohon pokok kelapa. Pokok kelapa tak tinggi, rendah saja. Okey, Abang Jamal nak cuba rasa masakan Abang JP ni ya. Abang Jamal cuba test mi rebus udang dengan pesembur dan air fresh. Tengok rasa macam mana. Okey, anda saksikan video ni, Abang Jamal cuba rasa. Tengok masakan dia macam mana, rasa okey ke tak okey. Makanan kita sudah sampai. Okey, yang ni apa Abang JP? Ini fresh orange. Fresh orange. RM4. RM4 fresh orange. Murah. Baik punya pokok sendiri. Ini mi rebus special udang. Mi rebus special udang. Yang ni harga berapa? RM15 je bang. RM15. Selamat menyambut selera orang tu. Memang terbaik Abang JP kita. Okay, kalau tengok ni mi rebus udang. Position dia memang banyak. Kalau tengok ni udang. Okey, udang ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Okey, udang ada 5 ekor. Telur sebiji potong 2. Ada cucu. Itu ada kekuah. Okey. Position banyak ni. Harga RM15 saja. Mana nak cari. Tu memang padu. Okey, banyak boleh datang. Okey, yang ni air. Yang ni fresh orange. Fresh orange ni harga RM4 ni kalau tengok. Dia punya gelas memang besar. Bukan kecil tau, besar. Okey, harga RM4 saja. Okey, Abang Jamal nak cuba test makan. Abang Jamal nak cuba test. Okey, Abang Jamal nak cuba fresh orange ni. Saya tengok ni ya, dia punya position ni memang besar tu. Besar muka Abang Jamal ni. Ni harga dia Abang JP beritahu. Fresh orange ni RM4. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa memang rasa fresh orange ni memang betul-betul rasa orange. Rasa dengan manis, dengan limau dia memang terasa. Memang rasa dia memang fresh. Abang Jamal nak cuba rasa mi rebus udang, okey. Tengok rasa, Abang Jamal cuba rasa kuah dia. Okay, sebelum tu kita perah dulu asam limau ni. Okey, kena perah dulu. Okay, kita rasa kuah dia. Okay, bismillah. Memang best. Dia punya rasa manis masing. Okay, dengan rasa dia punya kentang rebus tu. Okay, Abang JP rebus sekali kuah ni. Rasa kentang dia tu memang terasa sangat. Wish, memang sedap. Anda patut datang ni mencuba ni. Cuba ni. Mi. Ini dia punya kentang.
Kentang yang digoreng, direbus. Dia punya kentang tak keras. Dia memang lembut lah. Dia punya rasa ada tu. Okay. Buat lagi. Okay, yang ni udang. Kita tengok udang ni memang besar ni. Nah, harga satu mangkuk RM15 je. Rasa memang padu. Memang best. Lemak-lemak manis dia. Okey, kita ada pasembo. Okey, yang ni RM6 je bang nah. yang ni RM6 saja. Pas sembuh. Memang posisi ni memang banyak. RM6. Kita tengok ni. Ada cucur, ada sengkuang, timun, telur sebelah. Harga ni satu pinggan ni RM6. Memang banyak. Saya cuba persembur pula. Okey, yang ni dalam persembur ni ubi pun ada. Ubi. Okay, bismillah. Rasa dia memang sedap. Dia manis-manis. Tak terlalu manis ya. Kelembutan ubi tu. Satu lagi, kuah ni Abang JP buat sendiri lah. Yang ni turun-temurun daripada mewarisi daripada ayah dia. Daripada tahun 95. Rasa dia memang best. Anda patut mencuba. Okay, datang ke kedai Abang JP kita ni. Okay. Yang ni tengkuang. Oh, memang sedap. Memang terbaik. Yang ni kalau makan, kalau mak mentua, pak mentua duduk belakang ataupun lalu tepi kan, tak nampak. Memang sedap sungguh. Ikhlas saya cakap. Bukan nak puji lah, memang sedap. Memang kena dengan tekak saya. Ada RM6. Dan ni boleh makan dua orang. Memang banyak. Boleh makan dua orang. Mi rebus udang ni pun boleh makan dua orang juga. Harga dia memang orang kata murah. Ada yang RM15. Memang sedap. Punya pasembur pun sedap. Dia punya sos dah tu. Tak tahu nak cakap lah. Memang sedap lah. Memang padu. Beras goreng RM4. Tuh, satu yang besar ni. Bukan kecil ya. Memang besar. RM4 saja. Kita tengok ni. Dia punya kitchen dia. Udang. Tuh. Udang besar-besar dah. Satu potato ni ada yang RM15. Ni air RM4.
udang. Saya nak pakai udang. Udang yang fresh. Memang manis. Rasa kemanisan udang. Dan yang kedua, okey. Punya rasa manis ya. Memang sul lah. Ini telur. Kangkung. Tengok mi ni tengok. Tadi abang GP beritahu kan. Mi tak boleh celup lama-lama, nanti dia akan jadi lembek. Ini okey. Dia tak lembek sangat. Mi. Okey, yang mana yang datang ke Kampung Masjid Ijuk ataupun datang ke Batu Kurau ataupun Pantai Besar ataupun datang ke Perak ataupun Taiping, bolehlah datang singgah ke kedai Abang JP kita. Okey, boleh kena persembur Abang JP kita. Yang ni RM6, boleh makan, portion dia banyak, boleh makan 2 orang. Lepas tu bolehlah cuba perkena ni, mi rebus udang. Okey, RM15. Udang besar-besar. Okay. Dan air fresh orange besar ni RM4. Yang mana datang ke Perak, bolehlah singgah ke kedai Abang JP kita. Okay, boleh Waze ataupun Google Map mi udang JP Razak. Okay, dia akan bawa ke sini. Okay, anda semua patut cuba. Okay. Memang terbaik. Okay, Assalamualaikum Kak. Kak kali pertama datang ke ataupun sebelum ni dah pernah datang dah? Sebelum ni masa tak pindah sini. Yang masa buka dekat apa tu? Dekat Pekan tu kan? Hari tu kan buka dekat Pekan Hijau tu kan? Pernah lah makan dia punya mi rebus. Ni kiranya kalau yang dipindah sini baru kali pertama lah. So, rasa masakan ni macam okey? Alhamdulillah sedap. Okay, ya? Semua sedap. Cokotel sedap. Ni sedap puas hati lah. Masakan ni memang puas hati. Dekat mana yang menonton video ni ya? Okey, siapa yang mana menonton video ni boleh datang ke Mi Rebus JP. Alhamdulillah sedap puas hati. Lepas ni datang dengan keluarga? Dengan family. Ni orang jauh ni, orang KL. Orang KL. Terima kasih ya. Okey, macam mana Cik tahu kedai JP ni? Dia punya makanan macam mana? Okey, makanan memang sedap. Pada saya memang terbaik. Saya order pun special ni. Kita dapat daripada mulut ke mulut lah kan, saya dengar. Daripada mulut ke mulut sampai ke telinga saya. Cuma ada mereka cakap viral, tapi saya tak pernah jumpa pun dalam ni lagi. Dalam sosial media tak pernah jumpa lagi lah kan kedai ni. Cuma saya dengar daripada mulut ke mulut lah. Tapi memang terbaik, alhamdulillah. Rekomen pada penonton lah. Okey,
Kepada penonton-penonton yang melalui Jalan Hijau, anda boleh singgah ke warung mi rebus JP. JP ya. Okey, warung mi rebus JP Kampung Masjid Hijau. Anda singgah memang terbaik, sedap, dan kami pun satu kru singgah. Sebab kami ada cash tadi, tapi bila dah nak balik tu memang teringat, dalam kepala otak memang teringat, oh di sini ada satu mi rebus yang sedap, apa kata kita cuba. Memang terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, buka pukul berapa bang? Buka tutup pukul berapa? Dia buka pukul 4. Okey, buka pukul 4 sampai 10 malam. Okey, pukul 4 petang sampai 10 malam. Datang, jangan tak datang. Terima kasih. Okey, terima kasih bang. Okey, yang abang bobo kita pun dah datang dah. Cuba. Anda pula lagi. Tapak. Okey, Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. Okey, pakcik makan apa? Hari ni mi rebus. Mi rebus. Mi rebus JP lah. Rasa dia macam mana? Setakat ni alhamdulillah kan sedap. Boleh makan dan bolehlah bawa anak-anak, isteri untuk main makan di sini ya. Kira pakcik ni orang sini tak? Kira-kiranya bermastautin tetap di sini. Tetapi saya orang Terengganu. Oh, Terengganu. Terengganu. Jadi orang rumah orang sini. Rumah orang sini. Jadi memang kita selalu makan sini lah. Selalu makan ini ya. Ya. Memang hotel masakan memang sedap lah. Sedap lah. Boleh. Okey. Yang mana menonton boleh datang ke kedai JP. kedai mi rebus JP. Hijau. Kampung Masjid Hijau. Dapur Kurau. Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, Abang JP. Ya. Apa-apa nak cakap dengan customer kita yang mana tengok dan menonton video abang ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya pemilik, nama saya Jeffrey. Orang kampung biasa panggil JP je lah. Okey, saya pemilik mi rebus JP lah. Sejak daripada 2006, itu saya ambil alih daripada orang tua saya. Masa tu pun saya kerja pun susah apa semua. Kebetulan mak bapak saya ni, ayah pun kurang sihat. Daripada puncanya, lepas tu mak ni duduk berniaga dengan adik. Mereka 2 orang je. Asalnya kedai saya ni bertapak di sini baru hampir 2 tahun. Tapi betul-betulnya kedai yang lama, di tapak Pekan Lama dekat arena Wan Abu Bakar, Kampung Masjid Hijau. Warung tepi jalan. Sejak daripada tahun 1995 macam tu. Jadi saya ni tak ada kerja. Balik kampung, kebetulan ayah sakit. Jadi mak ni kurang pembantu saya ni, duk bantu mak lah asal puncanya. Tak sabit tu pun memang kami ni, keluarga kami ni semuanya duk berniaga di situ. Anak-anak ni, mak pak ni duk bela anak memang dia berniaga di situ. Sampailah kami sekolah apa semua. Jadi memang dibesarkan di dunia berniaga. Memang duk berniaga. Jadi dia betul lah punca-puncanya boleh jadi macam ni. Lepas tu kebetulan ayah pun sakit, ayah pun tak ada. Lepas tu saya pun duduk pelan-pelan, mak duduk, ayah dulu pun duduk mengajar juga sikit-sikit apa semua. Ajar cara ni berniaga lah. Cara berniaga, cara macam mana, macam ni lah. Banyak lah pantang larang berniaga, banyak pantang larang. Kalau buat customer tu, biasalah. Hampa berniaga, hampa kena banyak sabar. Hampa banyak sabar. Biar orang kata, masakan kena ikhlas. Kena ikhlas. Hampa masak apa-apa, hampa macam mana hampa buat di rumah. Hampa dekor sana, dekor sini. Kalau boleh macam tu, hampa bagi orang makan. Kalau di rumah ni dia sedap, tapi kalau kat orang pun buat lepas tangan, tak mau macam tu. Kalau boleh ikhlas. Saya JP tak kata JP masakan JP tu sedap, tak. Tu yang sedap ni kita cuma buat, yang sedapnya Allah. Tu sahaja yang JP mampu jaga. Kadang tu kenapa aku buh garam, kenapa aku buh gula, sebab apa jadi tak sedap. Tapi bermakna bergantung daripada mulut orang makan. Kan kalau dikata kalau kita buh ni sedap, kalau tak sedap juga. Tu cerita dia. Okey. Nak promo kedai abang, bagi tahu ke rider-rider kita ataupun yang suka jalan-jalan cari makan, singgah kedai abang ni. Okey, untuk kaki-kaki ride, untuk kaki-kaki jalan-jalan cari makan, yang nak datang kat kedai mi rebus JP ni boleh tengok wave mi rebus JP Razak, mi rebus Razak. Okey, bila sebut kata mi rebus Razak, dulu orang tak panggil mi rebus JP. Oleh kerana dulu orang panggil mi rebus Razak. Depok saya, tapi oleh kerana dah mak ayah saya dah tak ada, orang yang dah pergi tu pergi. Saya tak mau sebut nama, orang tak mau bagi apa-apa benda yang tak elok sebut nama orang tua saya. Ya. Jadi saya ubahkan nama mi rebus Razak kepada mi rebus saya. Jadi orang nak kecam saya. Hak orang dah pergi tu pergilah. Ya, orang Abang JP ni mewarisi resepi daripada orang tua saya, insya-Allah. 95 sampai sekarang. Sampai sekarang insya-Allah saya buat yang terbaik. Untuk apa semua yang nak datang ke kedai Abang JP boleh Google Waze atau Map, boleh search
Mi rebus JP Razak. Mi rebus JP akan Razak. Sampai ke depan kedai beliau. Okey, Kawasan sini memang best. JP nak jumpa nak kita nampak. Kawasan kampung JP, kawasan Lorok Matang ni memang kawasan untuk orang bersantai, ride motor. Ya. JP pun geng-geng motor. Okey, apa-apa geng-geng jangan lupa support JP lah. Okey, yang mana yang nak datang kedai Abang JP kan, ada boleh contact number WhatsApp. Ada. Boleh tengok dekat Mi Rebus JP ada nombor saya. Ada boleh nombor. bagi tahu dalam ni. Boleh 013 510 8068. Okey, yang mana yang nak datang ataupun nak ride ataupun nak santai makan di sini yang sebelum nak datang ke sini Boleh. boleh contact Abang JP dulu. Wasabi Untuk memudahkan dia lah. Memudahkan Dia datang urusan sini, JP. Dia tak kalut sangat lah. Tak kalut sangat. Okey. InsyaAllah. JP buat yang terbaik untuk Allah. Okey, apa-apa pun terima kasih banyak-banyak hampa yang support Mi Rebus JP sampai daripada dulu sampai ke law. Terima kasih banyak-banyak. Orang Larut Matang terbaik. Batu Kurau, Tepeng, Kuala Kangsar, Ipoh keseluruhannya. Terima kasih apa? Terima kasih banyak. Ajak geng-geng kita pakai mari-mari nah. Itu saja JP nak sampaikan. Itu saja. Assalamualaikum. Anda semua patut singgah ke kedai Abang JP kita ni. Kedai dia boleh wish dalam Google Map ataupun Google Wish Mi Rebus JP Razak. Dia akan Google Map akan bawa ke betul-betul kedai dah. Kalau tengok persimpangan tu ada panjang. Persimpangan ada panjang daripada jalan dia masuk ke simpang kanan. Daripada Simpitan masuk sebelah kiri. Tak jauh daripada situ, lebih kurang 30 meter kedai jalan ni. Mi Rebus JP. Macam biasa, Abang Jamal akan fly drone.
kita return to home. Okey, Abang JP. Okey, saya pun nak balik dah. Okay, terima kasih banyak-banyak sebab jumpa saya. Baik, terima Okey, kasih. ya minta halal ya. Okey. Sama kita juga. Okey. Terima kasih banyak dah sudi datang ke Mi Rebus JP nah. Okey, Terima kasih semoga bisnes Abang JP dipermudahkan. Pelanggan-pelanggan datang ke kedai Abang JP. Amin. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Terima kasih. Terima kasih Abang JP ni. Tapau saya lagi pula tu. Tadi pun dah test makanan dah. Ni lagi tapau lagi. Okey, semoga Abang JP kita dipermudahkan rezeki dan diperluaskan lagi. Okey, jemputlah datang kedai Abang JP kita ni. Amin. Terima Okey, kasih. terima kasih. Sampai di sini saja video buat kali ini. Banyak harap yang mana yang datang ke Batu Kurau, Ijuk, Selama ataupun datang ke Taiping ataupun ke Perak, bolehlah singgah ke kedai Abang JP kita ni. Kalau nak datang sini boleh Google Map ataupun Waze Mi Rebus JP Razak akan sampai ke sini, kampung Masjid Ijuk. Abang Jamal harap video kali ini dapat menghiburkan anda semua. Yang mana belum klik butang subscribe, butang loceng dan share, support Abang Jamal XTV. Tagline kita apa? Ilmu dan pahala kita kongsi bersama. Okey, sampai di sini saja video buat kali ini. Next video kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye. Terbaik. Saya nak review. Abang JP kata dia ada bagi nasi goreng. Okay, nasi goreng tu padu juga dekat kedai dah. Kita tengok yang ni dia bagi persembur satu. Yang ni mi rebus daging. Mi rebus daging dia bagi 2. Okey, yang ni nasi goreng. Nasi goreng ni dia kata dekat kedai dia ni padu juga. Ni nasi goreng. Nampak macam nasi goreng kampung. Kita cuba test makan tengok. Padu tak padu? Banyak mana cuba test rasa nasi goreng. Nasi goreng. Kita tengok macam nasi goreng kampung. Okay, tapi yang ni Abang JP kata dekat kedai dia pun rare juga nasi goreng ni. Memang laku. Dia buat nasi goreng, sayur, tu telur mata satu. Itu dia bagi sup. Okey, sup satu. Nah, kita cuba rasa. Cuba sup dah dulu. Bismillah. Sup dia rasa macam sup daging. Sup daging. Macam sup tomeh. Sup tomeh. Okay, sedap. Kita cuba nasi goreng. Saya nak cuba sikit je. Telur sikit. Telur mata. Okay, nasi goreng. Tengok macam nasi goreng kampung pun ada. Tapi dia tak ada ikan bilis. Kita cuba rasa. Okay. Bismillah. Rasa macam nasi goreng kampung. Rasa masing-masing macam tomeh. Ada tomeh, ada cabai tu. Dia biasa ya, dia tak pedas sangat. Orang kata pedas light-light itu lah. Dia ada goreng sekali dengan telur. Okey. Nasi goreng ni tak salah saya tadi Abang JP kata RM7. RM7 lah. Sup, telur mata dengan nasi goreng. Okey juga. Layan. Okey. Yang mana yang nak cari pork hidden, bolehlah singgah kedai Abang JP kita ni.
boleh Google Map ataupun Waze Mi Rebus JP. Razak kamu follow, dia akan sampai ke kedai dekat kampung Masjid Ijuk. Dekat simpang tu tak jauh, lebih kurang 30 meter je. Abang Jamal harap setakat ni saja video buat kali ni. Jangan lupa follow Abang Jamal HTV. Boleh singgah kedai Mi Rebus JP, memang padu.